Kapal pengangkut pesawat terbesar dunia USS Gerald R. Ford tiba di pangkalan tentera laut Amerika Syarikat AS di Souda Bay, Crete Isnin lalu dalam perjalanan menyertai peningkatan besar-besaran ketenteraan di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump yang mengarahkan serangan ke atas Iran pada 2025 berulang kali mengancam Tehran dengan tindakan ketenteraan baharu jika tidak memeterai perjanjian baharu berhubung program nuklear kontroversinya. Program itu dibimbangi Barat bertujuan membina senjata atom. Menurut jurugambar AFP, USS Gerald R. Ford tiba di Pulau di Greece itu pada 23 Februari lalu. Kementerian Pertahanan Greece enggan mengulas ketibaan kapal pengangkut pesawat itu, manakala kedutaan AS di Athens tidak segera menjawab pertanyaan AFP. Kapal pengangkut pesawat terbesar dunia USS Gerald R. Ford tiba di pangkalan tentera laut Amerika Syarikat AS di Souda Bay, Crete Isnin lalu dalam perjalanan menyertai peningkatan besar-besaran ketenteraan di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump yang mengarahkan serangan ke atas Iran pada 2025 berulang kali mengancam Tehran dengan tindakan ketenteraan baharu jika tidak memeterai perjanjian baharu berhubung program nuklear kontroversinya. Program itu dibimbangi Barat bertujuan membina senjata atom. Menurut jurugambar AFP, USS Gerald R. Ford tiba di Pulau di Greece itu pada 23 Februari lalu. Kementerian Pertahanan Greece enggan mengulas ketibaan kapal pengangkut pesawat itu, manakala kedutaan AS di Athens tidak segera menjawab pertanyaan AFP. Kapal pengangkut pesawat terbesar dunia USS Gerald R. Ford tiba di pangkalan tentera laut Amerika Syarikat AS di Souda Bay, Crete Isnin lalu dalam perjalanan menyertai peningkatan besar-besaran ketenteraan di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump yang mengarahkan serangan ke atas Iran pada 2025 berulang kali mengancam Tehran dengan tindakan ketenteraan baharu jika tidak memeterai perjanjian baharu berhubung program nuklear kontroversinya. Program itu dibimbangi Barat bertujuan membina senjata atom. Menurut jurugambar AFP, USS Gerald R. Ford tiba di Pulau di Greece itu pada 23 Februari lalu. Kementerian Pertahanan Greece enggan mengulas ketibaan kapal pengangkut pesawat itu, manakala kedutaan AS di Athens tidak segera menjawab pertanyaan AFP. Kapal pengangkut pesawat terbesar dunia USS Gerald R. Ford tiba di pangkalan tentera laut Amerika Syarikat AS di Souda Bay, Crete Isnin lalu dalam perjalanan menyertai peningkatan besar-besaran ketenteraan di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump yang mengarahkan serangan ke atas Iran pada 2025 berulang kali mengancam Tehran dengan tindakan ketenteraan baharu jika tidak memeterai perjanjian baharu berhubung program nuklear kontroversinya. Program itu dibimbangi Barat bertujuan membina senjata atom. Menurut jurugambar AFP, USS Gerald R. Ford tiba di Pulau di Greece itu pada 23 Februari lalu. Kementerian Pertahanan Greece enggan mengulas ketibaan kapal pengangkut pesawat itu, manakala kedutaan AS di Athens tidak segera menjawab pertanyaan AFP. 想要马来文变得666，说的6，听的6，写的也6，那就记得关注小明老师。